DBKL serbu hotel haram warga asing, 3 diarah tutup serta-merta. Kuala Lumpur. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menggempur beberapa premis hotel dikendalikan warga asing dalam operasi khas KL Striker Force di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Susulan pemantauan selama hampir seminggu, dalam operasi pada malam tadi, DBKL mengenal pasti 4 buah hotel beroperasi tanpa lesen sah dan dikendalikan individu bukan warga negara. 3 daripadanya ditutup serta-merta di bawah Akta Hotel WPKL 2003, sementara premis lain dikenakan tindakan tegas. Ini termasuk notis pemberitahuan tentang kesalahan dan notis tawaran kompaun di bawah Undang-Undang Kecil, Pelesenan Trek, Perniagaan dan Perindustrian 2016, ujar DBKL dalam satu hantaran di laman Facebook-nya pada Ahad. Serbuan DBKL ini membuktikan komitmen DBKL dalam memastikan premis perniagaan di ibu kota beroperasi secara sah serta mengekang penguasaan warga asing dalam sektor perhotelan tanpa kebenaran. Tindakan dan pemantauan akan diteruskan bagi memastikan tiada pihak yang sewenang-wenangnya melanggar undang-undang, katanya.